Tengok nasi kabu dia, bubur ada sari, kabu sari. Oh, panggil rupai lauk sini dah. Nasi kabu darat. Oh, nasi kabu saja 5 ya kan. Murah ni, hak Nana ni 12 ya je ni. Ha, murah sangat ni. Gitu kalau nak ada ulil lagu ni sudah nak hari nak main makan ni. Ha. Tak boh, tak nak awak ni. Enggak. Sambal dia sedap. Lah ni Nana duk area KL di Samudera Batu Keh. Tengok Batu Keh di belakang. Lah ni kita duduk di kedai apa nama ni? Ulam Budu. Ulam Budu sini Abang Nana yang bawa mari jalan untuk kita makan ni. Ulam Budu yang paling sedap di area Batu Keh sini deh. Nanti kita nak kita sini kata nasi kabu ya Soho kakak Nana bawa mari. Jom. Mai tengok sini lauk dia ni. Oh, tengok semua lauk dia. Wow. Oh, masak ketan kalau mau kita kok tumi ayam. Tapi murah sangat dah dia tak harga siap-siap dah untuk ambil dia tengok ni. 5 riyal, 8 riyal ada siap belakang. Lepas tu menu dia pun paling banyak weh. Kau tengok banyak benar. Ada sebi lah ulek. Ulek ni ke apa dah? Singgah ikan pun ada. Gula telur pun ada. Gula kuning 3-4 karung gula tengok. Oh, tengok bagi. Lah ni kita mari sini dalam pukul 10 dah deh. Tapi bagi tu tengah ada lagi tengok. Tapi hari kita nak teras sini ialah nasi kabu. Belah ni. Aziz, apa sedap sini Aziz? Sini mesti makan tu nasi kabu men. Tok nasi kabu ni. Nasi kabu. Kita nak teras nasi kabu. Ni kakak kita ni. Kakak kita pun buka kedai juga di kedai Ambah kalau nak kita rabu ni hari. Ni kita minta lah orang tek. Tengah hari spesial dia apa ikan bakar apa semua ya bakar. Oh ni, otak sekabu dia ada belauk pilih banyak deh. Oh lemak ada. Arti kita nak teras nasi kabu. Nasi kabu. Tengok nasi kabu dia bubur kabu sari. Oh, panggil rupai lauk sini deh. Tengok ni sedap yo. Kita nak juga. Kita nak teras nasi kabu deh. Nasi sini warna biru supaya golok deh. Golok dah ni. Nasi kabu golok. Nasi kabu tu ni panggil kita deh. Kabu darat. Ya nasi kabu darat. Nak teras sara dia. Oh, dah. Ni kalau biasa kira kan kalau lagi ni. Ni 12. 12. Dia kira 12 deh. Kalau nasi kabu saja berapa be? Kabu saja 5 ya. Oh, nasi kabu saja 5 ya. Kalau tambah barang gini tambahlah harga deh. Kalau nak daging tambah gapo kita boleh add gapo lah. Nak letak gapo. Kalau ni Nana hak Nana ni 12 ya je ni. Murah sangat ni. Boleh teras nasi kabu darat. Okey ni kita terasa lagi nasi gapo belauk. Nasi belauk dia dah tengok ulek. Nasi belauk ikan ayo lah sedapnya. Tengok ulek dia cedek ni. Ni ulek berapa karung ulek? Banyak dia penuh ni. Penuh ni ulek ni. Oh, ni biasa penuh ulek sini. Macam-macam ada ni. Kita main bangat korang. Mari awak. Mari awak. Ni geng ulek-ulek kena ada ikan bakar. Lepas tu kena ada budu. Ada belakang. Asyik. Air asyik. Kicap. Tambah belacan ni. Ni sama jate. Tambah jate. Ni sama jate. Ni ada sama jate lagi ni. Oh, ni sama jate bedah berkali deh. Tambah jate bedah. Ni lauk ulek semua ni sedapnya ulek ada belakang petang. Dan nak teras buah ni deh. Buah jiring. Tak boleh pergi dengan buah petang. Petang kena ada. Tu dia. Ni asyik ulek. Siap. Gitu kalau nak ada ulek lagu ni sudah nak hari nak main makan ni. Tengok ni. Okey ni nasi kabu hok tadi hok penuh ni ada ulek ada gapo siap tapi gon ni dia sikit pada Nana. Jadi gon ni duduk di
belah riyal. Murah deh. Oh Nana ni sari banyak dalam 2 riyal. Jadi 2 belah oh Nana. Jadi 2 belah. Sama tapi tak ada undang. Habis lama dah kau buka kedai. 16 tahun. 16 tahun dah. Duduk sini. Boleh gawe orang sini lah. Gawe kampung. Ai kapung. Kamu boleh gawe sini 16 tahun dah mari duduk di apa nama Gombok. Lagi kita telah makan nasi. Kau nasi kabur dulu. Yu. Teriak. Back tu. Ni ya. Baik ni. Kalau makan nasi kabur saya mudah. Tak boleh gidah dengan tangan. Kalau tak tangan tak sedap makan. Tak sah, tak jadi deh. Tak boh tak nak awak ni kita yang Enggak. tak sini. Enggak. Suka makan kapung nasi kapur darat. Tak ada sambal ni, tak ada sambal. Betul lah harap tu. Jangan. Kuat betul lah makan. Makan dengan nasi kabur ni. Tak boleh tinggal je lah. Gon ni tak mu. Tak ada pun kena cari. Tak. Sedap sungguh nasi kabur dia. Jadi semua sini siapa nak makan nasi kabur sedap kena mari di kedai. Nasi budu di Gombok.